Tengah pening tu, tak tahu nak beli kereta apa. Jom tengok video ni sampai habis. Anak ramai, keluarga besar pakai kereta ni. Bulanan start daripada 1,300 je. Yang tadi tu panjang sangat, ambil pendek sikit, 5 seaters. Bulanan start daripada RM1,000. Tadi kereta abah-abah sangat, boleh ambil yang ni, kereta family tapi sporty. Bulanan start daripada RM919. Tak minat kereta tinggi, ambil lah kereta gaya ala Conti ni. Bulanan start dari RM766 je. Tadi kereta panjang sangat, yang ni kecil sikit tapi selesa untuk family 5 orang. Bulanan start daripada RM532. Nak pakai kereta jimat, yang ni bermula daripada RM423 bulanan. Nak kereta comel, cute-cute, bulanan bermula daripada RM475 sahaja. Minyak makin hari makin mahal, pakai apalah kereta elektrik. Bulanan start daripada RM1,100 je. So korang tunggu apa lagi? Isi bil biru dekat bawah ni, ataupun korang terus tekan link dekat bio untuk persembahan kelayakan, booking, test drive dan pertanyaan lanjut. Jumpa korang nanti dekat showroom